Rakyat yang datang kawasan saya tu orang susah B40. Datang dekat 20 km, datang tanda tangan, pergi Seremban 2, bila serah balik cakap tak boleh. Jadi saya mohonlah, saya setujulah Yang Berhormat. Kalau betul itu masih diamalkan oleh kerajaan. Boleh saya mencelah. Dia bukan tak boleh, boleh. YB Lebu. Dia minta pengesahan penjelasan sedun saja. Bukan tak boleh, boleh. Betulkan balik statement tu. Okey. Yang Berhormat Jeram Padang, sebab tu saya cakap dengar baik-baik. Yang saya cakap tanda tangan YB Labu tak boleh. Yang boleh Ya, penjelasan. saya cakap tadi, dia hanya bukan tak boleh, dia minta pengesahan penjelasan sedun. Sebab itu sistem dalam kerajaan Negeri Sembilan. Kalau YB Labu nak persoalkan, dulu di kerajaan Negeri Terengganu, bawah kerajaan PAS, kita nak bagi dividen FECA dalam masjid pun dia tak bagi. Halau tepi pantai boleh pula. Yang Berhormat, saya, Cuba jawab isu tu boleh. saya tak pernah jadi adun kat Terengganu dah. Tak, isu dia. Yang kita tengah cerita pasal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lah ni. Kita follow lah. Tak, awak pemangkang, terimalah keadaannya, ikut peraturan kerajaan Negeri Sembilan. Itu isu kalau dia. macam tu dalam sidang yang DUN ni, sidang DUN yang mulia ini, kolom YB di borang-borang di kawasan Pembangkang, jangan letak je penyeras. Awak tu YB Pembangkang. YB Pembangkang. Saya tak bagi ruang lagi.